Assalamualaikum semua. Okey, nama saya Sarah. Sekarang ni kan Sarah ada dekat. Tengok ni dekat sebelah Sarah double. Okey, nama dia apa kak? Nama dia King Oyin. Nama kak apa? Okey, nama saya Sofia Saleh, tapi lebih dikenali sebagai Mami Oyin. Nama TikTok account dia King_Oyin 20 dulu. Follow. Okey Mami, sekarang ni kan kita nak tanya Mami. Ada berapa banyak kucing? King Oyin dalam rumah hanya King Oyin, tetapi di luar rumah kami ada banyak kucing sebab Mami bela stray cats. Tapi dalam rumah memang Oyin sebab dia King. Sebab Oyin selalu keluar, dia ada banyak aktiviti. Jadi bila dibalik daripada aktiviti luar especially, memang Mami ada lapkan muka dia, lap badan dia, lap tangan dia. Memang kebersihan kita kena jaga. Dalam sebulan sekali dia akan mandi. Dia mandi, dia akan mandi di cat smell. Okey, kan tadi Mami ada cakap yang Mami selalu bersihkan dia every time keluar kan. Like bersihkan muka. Okey, Mami tahu tak sekarang kita ada Shibui tau. Ini ialah dry shampoo. So lagi boleh menyenangkan kerja Mami. So Mami just apply. Apply saja. Sayang, apply. Dia suka bau dia. Macam itu saja. Muka pun boleh. Macam ni. Insya wangi. Dia suka. Okey Mami, kita bagi dekat Mami kita punya Shibui. Okey, terima kasih.